Disember 2003, Majlis Perasmian Galeria Seri Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2003, Majlis Perasmian Galeria Seri Perdana disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri, di Jalan Terengganu, Bukit Persekutuan, Kuala Lumpur. Galeria ini pada asalnya dikenali sebagai Seri Timah yang merupakan kediaman milik Malaysia Mining Corporation sebelum diambil alih oleh kerajaan dan dijadikan kediaman rasmi Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan nama Seri Perdana. Seri Perdana menjadi kediaman rasmi Yang Amat Berbahagia Tun dari 23 Ogos 1983 hingga 18 Oktober 1999. Ia kemudian diserahkan kepada Arkib Negara Malaysia dan dibuka untuk lawatan umum sebagai salah satu usaha kerajaan bagi memperingati jasa pemimpin terdahulu terhadap negara. Pada 1 Januari 2023, Galeria Seri Perdana ditutup sementara bagi memberi laluan kepada projek menaik taraf dan memelihara peragaan bangunan. Projek ini diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11, RMK-11 dan siap sepenuhnya pada 17 Disember 2024. Pada 11 Julai 2025, ia kembali dibuka kepada umum dan pengunjung boleh melawat galeria ini pada setiap hari kecuali pada hari Isnin dari pukul 10 pagi hingga 5 petang.